Had selamat hampir sifar. Ini bukan kosmetik. Ini racun dalam botol cantik. Bos! 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 Hai bang. Apa tu bang? Minggu lepas aku datang, aku tukar brake satu set semua, depan belakang semua. Ni resit ni, mahal tau. Original punya. Tapi tak sampai seminggu, bunyi dah brake tu. Dah macam, aku rasa kau pasang yang cak ayam punya lah. Ya tu bang. Sekarang ni aku nak kau tukar semua je. Bang, mana boleh macam tu bang? Dekat paruk motor ni segala benda mana ada warranty bang. Abang dah lenjan yang mana-mana, lepas tu abang nak blame ke kita punya bengkel. Kalau rosak kat bengkel, kita boleh bincang lagi bang. Ni abang rosak kat tangan abang, bukan rosak kat bengkel kita orang bang. Saya minta maaf sangat-sangat bang. Macam tu yang kau buat bisnes Bang, minta maaf sangat-sangat. Kau pergi panggil bos kau. Farhoding ni, siapa ni? Bos saya bang. Kau pergi panggil dia. Kau jangan sampai aku buat aduan tau. Minta maaf sangat-sangat bang, sekejap bang. Aku tak kira. Farhoding! Farod! Farod! RM30,000 aduan dalam masa 3 tahun. Dari kosmetik sampai ke alat ganti kenderaan. Semuanya menjurus pada satu anak syarikat yang sama. Farouk Holding. Ya. Mereka manipulasi maklumat untuk kau untung. Aku rasa bukan kosmetik dengan alat ganti kenderaan je yang diorang scam. Betul? Aku pun rasa macam tu. Itu sebab aku dah suruh pegawai-pegawai kita tengok apa diorang buat kat luar sana. Astaghfirullahalazim. Aku ingat aku seorang je jadi mangsa. Ramai lagi dah jadi mangsa. Ya Allah. Bodohnya aku disebabkan aku duduk dalam macam ni. Ya Allah. Apa aku nak buat ni? Pengguna berhak mendapat maklumat yang benar serta tidak mengelirukan. Semak sebelum membeli.